Hi guys, welcome to my channel. Hari ni kita nak buat cupcake. Ini Ufaira dan ini Naila. Kita akan buat sama-sama. Ini bahan-bahan untuk buat cupcake. Ini tepung dan ini telur dan ini susu dan minyak jagung dan ini sprinkle dan ini bekas ni. Bekas cupcake. Buat pertama. Mula-mula kita letak telur. Lepas tu kita nak letak minyak jagung. Minyak jagung bigar-bigar. Dah. Jangan. Lepas tu kita mixkan. Kita letak tepung dan susu. Sedap. Sedap kan? Kata apa ye? Kita letak warna merah. Tak boleh. Kita kacau. Pergi kata tadi. Kata kuat-kuat tau. Dia nak warna apa dia tu? Kita susun kap atas tadi. Bawa dalam pukul. Susun warna. Tak ada. Sendirilah. Tak muat dekat situ. Adik. Tak satu lah. Tu letak air. Tak sini. Kan ni kan letak kat mana? Tak habis. Tak tepung ni dalam cup. Kita letak. Macam sos. Apa ke macam ni? Boleh. Boleh je. Tak. Ambil cup tu. Iyalah. Dah lupa. Tak apa. Kakak wait. Lupa tu Allah. Susah.
sponge. Sebenarnya Mama lap. Tupa lah. Kakak Laila pun tupa. Tak. Kakak Laila okey. Tapi saya tupa. Hati. Yelah tu. Yelah tak mungkin tempat Farah tahan. Apa? Farah tahan. Jahat. Orang mana boleh jahat macam Farah. Sebab tu lah jahat talang Farah. Kita nak letak sprinkle. Sana letak cekul. Letak. Lemak. Mana dia? Mana dia? Mana? Mama di dalam tu saya kakak Laila letak kelip. Okey. Okey. Saya tak letak mana? Lemak. Adik cuba rasa. Betul tak? Tak tangga. Kalau tu pula tu. Banyak ke? Aja letak banyak sangat. Keras lagi. Adik keras. Letak dekat yang lain pula, yang lain pula. Yang ni. Dah. Jom kita bakar dalam oven. Lepas tu kita bakar 25 minit. Nam. Ibu yang kaya. Ibu. Tolak nak makan kek. Oh, tak kat situ. Macam aiskrim kan? Pokoknya macam tu. Kakak Laila feta macam tak tu jahat. Kakak dah siap. Cantik tak kek kita? 2, 3, 4. Nak kira lah dia. Okeylah, sampai sini je. Kek kita pun dah siap. Laila dan Ufairah pun nak makan kek ni. Bye-bye. Assalamualaikum. Sakit. Geram.